Assalamualaikum. Ni, tali yang diikat aku itu ni. Aku kena tangkap apa benda dengan anak bini aku. Pasal 500 ekor lembu betina, lembu jantan apa benda. Lembu jantan tu ada 300 lebih. Lembu betina tu ada 200 lebih. Untuk projek ni dekat kawasan ni, pagar ni. Ni pagar ni dia kata aku buat kandang ni, bukan. Ini tak tahu geng ayah apa benda ni. Yang budak Isyam ni. Ada cerita pasal Isyam ni kan. Ada agensi Isyam ni, ada agensi kan. Ayah dia ni ada agensi kan. Yang colek anak bini aku tu kan. Yang setahun lebih tu kan. Yang dia kata buat bercerai apa benda tu kan. Dekat aku ni nak kena ikut telunjuk dia. Aku nak minta Poli Pahang dengan minta Tuanku Sultan ni dedahkan siapa lelaki ni. Kan. Lepas pada tu, pasal anak tu ada bin tu kan. Nak dikeluarkan nama bin tu. Kan. Yang dengan anak tu kita nak minta dia sohel, nak kena bagi keterangan dulu. Bagi ketetapan dulu. Kita nak test DNA ni. Pasal dengan fikah atau apa benda yang ditinggal, ada satu orang panggil aku dekat Indonesia, dekat Batam sana. Kan? Kita nak tahu benda ni. Sebab dia cerita kat ni, cerita dengan anak, cerita kat ni dengan putih-putih tu, dia kata nafkah ke apa benda ke. Dalam masa dia hilang setahun lebih tu kan. Lembu aku hilang tau. Kereta aku hilang, kain baju aku hilang, baju polis aku hilang. Dan dia buat ketetapan. Dia yang nak tahu, dia nak kontrol aku punya kerja dengan lelaki putih ni. Aku nak tahu dia ni siapa. Dia daripada agensi kerajaan mana. Unit polis dekat mana. Kan? Kita nak tahu benda tu. Kan? Anak kau kena bagi tahu. Kau nak kena bagi tahu. Rumah yang kau duduk tu ada CCTV. Rumah aku tahu. Aku yang pasang CCTV.